Amin. Allah Ta'ala tak tidur, tak mengantuk. Penuh dalam satu majlis, tak apalah kita selengah sedikit. Ketika membentangkan hukum hudud undang-undang jenayah syariat, kita dialog dengan parti DAP. Salah seorang di Parlimen DAP, tak perlu sebut nama dia lah. Dia tanya saya, pada pandangan dia, dia kata tak munasabah. Dia Kristian di DAP ni. Dia kata, kami orang Kristian percaya Allah Ta'ala ni adalah ayah. Kita semuanya adalah anak-anak. Tak munasabah. Ayah suruh potong tangan anak dia. Saya jawab kat dia, ni cerita dah lama dah, 20 tahun. Masa belum kita bentang hudud Kelantan dulu. Saya kata ke dia, kami orang Islam, Allah ni Tuhan, bukan ayah. Dan Tuhan ni dia sayang pada hamba dia lebih pada ayah sayang pada anak. Dia kata ke dia. Ayah sayang pada anak, mengantuk, tidur. Bila jaga anak, ayah dengan mak, ayah tidur dulu. Ayah tidur dulu, mak jaga lagi. Akhirnya mak pun tak tahan. Dengan mak tidur. Allah Ta'ala la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tidak tidur, tidak mengantuk, jaga hamba dia. Dan Allah Ta'ala sayang pada hamba ni lebih daripada ibu bapa sayang pada anak. Allah Ta'ala. Tiap-tiap detik kehidupan kita ni adalah dipelihara oleh Allah Ta'ala. Ni kita kena sedar. Tak tidur Allah Ta'ala ni. Sepanjang masa. Semua hukum Allah Ta'ala tu sayang pada hamba. Kamu tanya mengapa Tuhan suruh potong tangan pencuri? Tuhan sayang. Kerana pencuri ni penyakit dalam masyarakat. Cuba kamu fikir kalau penyakit dalam jasad manusia satu orang saja, sakit kecil manis. Doktor kata kena potong kaki. Kalau tidak akan melarat ke lain. Mesti potong kaki. Untuk selamat anggota lain, potong kaki, potong jari, potong tu, potong ni. Tak ada orang kata doktor zalim. Kerana nak selamat seorang. Ini kerana seorang pencuri. Seorang pencuri, satu bandar tak tidur. Kan pencuri seorang. Bukan sebuah kampung, satu bandar tak tidur. Kan pencuri seorang. Dia ambil harta dengan percuma. Orang bekerja dengan titik peluh, susah payah. Dia ambil dengan percuma. Ini sangat jahat, penyakit masyarakat. Allah Ta'ala tetapkan hukuman dalam perkara yang tak ada hukum lain, melainkan hukum itu. Kalau ada hukum lain, yang lebih baik Allah Ta'ala ni tak ada hukum itu, potong tangan. Kemudian potong tangan ni pula Allah Ta'ala melalui huraian Nabi dia yang dilantik, bukan sebarangan. Mesti berapa harga barang tu. Barang murah tak potong tangan, hukum takzir, bukan bebas. Mesti dilihat di mana barang tu disimpan. Kalau orang curi barang disimpan tempat yang tak patut, tak boleh potong tangan, ada syarat dia. Mesti dilihat hubungan pencuri dengan mangsa dia. Kalau anak curi barang ayah, tak boleh hukum. Adik-beradik tak boleh hukum. Jadi putus silaturahim, tak boleh. Mesti hukum takzir, itu saja. Tak boleh hukum potong tangan. Jadi setelah nisab dia, berapa harga barang dia, di mana barang dia letak, baru hukum potong tangan, nilai dia. Yang diambil kira ialah kesan hukum potong tangan itu menakutkan masyarakat. Nakalan min Allah. Cegahan daripada Allah. Bila dengar potong tangan, orang gerun. Orang takut. Bila sebut potong tangan, tak berani, takut. Ini kesan dari segi psikologi. Ini yang penting. Baik, kita hukum penjara. Hukum penjara, ambil pencuri, letak dalam penjara, pergi makan bersama, dia malas, dia molek. Yang pertama, dia molek, dia malas. Duduk dalam jam makan bersama, satu. Keluar curi pula, mudah makan duduk dalam penjara. Tak payah kerja, orang boleh makan. Satu. Yang kedua, bila penjara dia berjumpa dengan 10 orang pencuri, dia buat mesyuarat dalam penjara. Dia bincang, tukar fikiran. Kalau 100 orang lah. Lepas tu, bila dia keluar dari pasukan, merokok, naik pakat. Daripada ni naik merokok. Penjara ni mendidik lagi orang supaya mencuri. Kemudian bila penjara dia tinggal anak isteri dia. Anak dia siapa dia jaga? Tak ada jaga. Anak isteri yang masalah sosial apa tak? Melarat. Maka Islam menetapkan hukum potong tangan
kerana mengobati penyakit masyarakat. Yang tak ada ubat malaikat itu. Bila dengar je potong tangan, maka orang tak berani. Aman. Akan berlaku keamanan. Jangan kamu fikir bila potong tangan tu menyebabkan orang berebut nak suruh potong tangan. Itu tak betul. Kita gambar pada hari ribu berlaku kes mencuri, maka ribu tidak. Bila satu je dengar potong tangan berhenti mencuri. Ini dia. Ini rahmat daripada Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala tu sayang pada hamba dia. Jadi tak betul lah. Alhamdulillah. Babuhital ladzi kafar. Jadi hak kafir tu tak boleh nak bercakap lah. Senyap. Dia ikut lain pula. Ya tolak tu tetap tolak.